Kehadiran isteri kedua Tuan Aswawi membuatkan kedua-dua pihak bersetuju untuk berpisah dengan talak satu dan Farisha Irwayu mula menjalani iddah selama 3 bulan mulai 13 Mei 2025 iaitu pada Selasa lalu. Hanya 8 tahun mengecap bahagia, pelakon era 90-an Farisha atau Nur Ayu Ghazali 56 tahun dan pendakwah Datuk Tuan Aswawi Tuan Umar sah bercerai talak satu. Menurut Farisha, mereka bercerai secara fast track di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur atas persetujuan bersama. Beliau berkongsi berita itu menerusi sebuah hantaran yang dibuat naik di Instagram miliknya pada Rabu 14 Mei 2025 lalu. Dalam pada itu, Farisha turut mengucapkan selamat pengantin baharu buat Tuan Aswawi dan memberi gambaran bekas suaminya itu mempunyai hubungan dengan wanita lain. Kata Farisha, wanita berkenaan kini sudah boleh menjadi isteri pertama dan mendaftarkan perkahwinan mereka secara sah. Sementara itu, usaha pihak media untuk mendapatkan kenyataan Aswawi mengenai perkara itu tidak berjaya apabila panggilan telefon yang dibuat tidak dijawab. Untuk rekod, Farisha mendirikan rumah tangga dengan Tuan Aswawi pada tahun 2017. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, diharapkan Farisha Irwayu menemui kebahagiaannya tersendiri.